Hari ni kita buat kek coklat moist yang gebu, lembut dan kurang manis. Jom mula. Untuk bahan mula, masukkan 1 cawan gula halus, 1 cawan serbuk koko, setengah cawan susu pekat manis, 1 cawan susu cair, 1 cawan minyak masak. Masak atas api kecil sehingga semuanya larut. Selepas itu untuk bahan B, ayak 1 cawan tepung gandum bersama 1 sudu teh baking powder dan 1 sudu teh soda bikarbonat. Kemudian, kisar 3 biji telur bersama 1 sudu teh esen vanila hingga kembang dan bertukar warna lebih cerah. Masukkan bahan B ke dalam bahan A, kemudian tuangkan bahan C sedikit dan selang-seli sehingga habis. Boleh kacau sehingga adunan sebati dan tiada ketulan tepung. Tuang adunan ke dalam bekas. Kukus selama 15 minit untuk bekas kecil, 45 minit untuk bekas besar atau sehingga masak. Sementara tunggu kek siap, kita buat topping pula. Masak menggunakan teknik double boil sehingga licin dan berkilat. Satukan 1 cawan serbuk koko, 1 cawan susu pekat manis, setengah cawan susu cair, 1 cawan minyak. Kacau sehingga licin dan berkilat. Bila kek dah sejuk sedikit, tuangkan topping coklat di atasnya. Akhir sekali, taburkan coklat sebagai hiasan. Siap. Kek coklat moist yang lembut, gebu dan penuh dengan rasa coklat. Memang sesuai untuk minum petang atau buat jualan. Jangan lupa simpan resepi ni. Sokong channel ni dengan tekan like dan subscribe. Terima kasih sebab sudi menonton. Jumpa lagi di video seterusnya.